perkara tak baik banyak di alam dunia ni. Sama ada perkara tak baik tu bersangkut dengan harta benda. Ada perkara tak baik itu bersangkut dengan suami isteri, laki bini. Ada juga perkara yang tak baik itu bersangkut dengan kita, anak dengan ibu bapa. Dan ada juga perkara tak baik, perkara mungkar bersangkut dengan masyarakat ramai. Berapa dia? Di antaranya bersangkut dengan masyarakat ramai. Ini kita mendalami sikit. Perkara yang tak molek bersangkut dengan masyarakat ramai, termasuk pada perkara mungkar dan perkara fahsyat, perkara keji. Apa? Iaitu di antaranya berpecah belah. Tu baik dah lah. Berkelahi, berpecah belah, caci mencaci di antara satu sama lain. Tuduh menuduh di antara satu sama lain. Di kalangan orang awam, di kalangan orang biasa dan juga di kalangan